Sebelum apa-apa kan, aku nak minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Kalau aku terkasar bahasa dekat video aku ni nanti. Pasal aku dah tak boleh tahan lah. Aku dah tak boleh tahan. Ada dua perkara dua situasi yang aku selalu jumpa. Aku selalu jumpa baik. Yang pertama kan, dalam highway Johor ni korang tahulah, dua lain je. Aku tengok belakang, engkau tu dekat 50 tiang kat belakang tau. Aku yelah bawa lori, bergerak perlahan lah. Aku tengok engkau dekat belakang tu sayup je, bagi signal kanan. Aku nak motong, tengok lagi seat mirror, tak ada pun. Tahu-tahu masuk je lorong kanan. Engkau yang kat belakang ni tiba-tiba dah kat motor aku dah, dem lampu. Kata aku menggelupur mat, aku tekan brake tadi ni mat. Tahu, kurang hajar lah kau ni. Yang kedua, jenis bodoh cak unta ni. Jalan tegak ni sama-sama kan. Nasib baiklah aku ni satu tiang ke belakang. Jalan lurusnya sama-sama kan. Jenis apa tau, ni banyak kali aku jumpa. Kau nak masuk lorong kanan, kau bagi signal dululah unta. Nak cakap unta pun tak sesuai, sebab unta ni lagi cerdik daripada kau. Tahu? Ini tidak. Engkau nak masuk sempang depan tu, kau tekan brake mat. Lagi setengah tiang tu kau boleh tekan brake, kau belok baru kau buka signal. Mat, aku cakap kau ni bodoh nak janganlah bebal sangat. Kan kalau dah kena, engkau lah yang paling betul. Engkau lah yang tersakiti Kau ni menyusahkan orang mat. Aku cakap kau ingat-ingat sikit. Hidup ni makin lama makin singkat. Senang cakap. Janganlah menyusahkan orang lain mat. Kau punya bodoh ni kau buang jauh-jauh mat. Kau naik pergi Pantai Sungai Muar tu, kau naik, kau pergi dekat Pian 24, kau buang kau punya bodoh kat situ. Ataupun dengan kau je terjun kat situ mat. Janganlah kau nak buat perangai bodoh kau dekat jalan raya ni mat. Bukan kau seorang je ni yang memandu ni, bukan kau seorang je yang guna jalan raya ni. Cakap banyak tak guna, tembak pun tak kena, pistol pun tak ada. Bodoh.